apa benda ni? Busuknya bau. Dan Syafiq pun cakap lah, agaknya rumah ni lama orang tak masuk duduk kot. Diorang pun masuk. Owner masih duduk kat sini lagi ke? Mula-mula agak sedikit risau. Lepas tu Syafiq cakap dengan Daniel dengan Amin ni, tak ada lah, rumah ni memang kosong, memang owner buat untuk orang duduk menginap lah macam kita ni lah. Kau tengok ni, dia tunjuk lah apa slip tempahan tu dekat kawan-kawan dia ni. Kau nampak ni ha? Nampak? Si Daniel cakap lah, tak, aku tadi ternampak ada 2 orang dekat cermin ni tadi. Lepas tu bila aku tengok dia tak ada dah. Si Syafiq dengan Amin dia pun cakap lah, kau jangan main-main lah, jangan buat perangai, jangan nak prank-prank, sudah-sudah lah tu. Hey guys, Assalamualaikum, welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk menonton video ni, dan aku harap korang yang menonton ni sudi untuk stay tune sampai habis. Dan buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan. Dan aku harap guys, kepada korang yang menonton ni yang belum lagi subscribe, aku mohon kepada korang untuk support Faiz Cerita hanya dengan subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification. Dan juga guys, diingatkan kepada korang, penceritaan hanyalah sekadar untuk perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Dan aku nak memohon maaf terlebih dahulu sekiranya sepanjang penceritaan dalam video kali ini ada gangguan, ada bunyi bising yang korang tak selesa, atau mungkin aku ada tercakap kata-kata yang membuatkan korang tidak senang, tak selesa. Aku mohon maaf banyak-banyak, dan aku akan cuba perbaikilah apa yang sepatutnya, apa yang aku mampu untuk memberikan yang terbaik yang sudi untuk support Faiz Cerita. Kisah seram ni mengisahkan 3 orang sahabat ni, 3 sekawan ni, yang di mana mereka ni diganggu, mengalami kejadian yang pelik dan aneh ni sewaktu mereka bertiga ni pergi bercuti dekat satu homestay. Homestay ni dia macam rumah dia tu kondo. So dekat situ ada beberapa kejadian yang pelik yang membuatkan mereka rasa takut, sehingga terpaksa keesokannya tu keluar daripada rumah tu guys. Perkongsian kisah ni dikongsi dari Syafiq. Apa yang Syafiq bagi tahu, ada satu hari tu Syafiq ni dia mengajak 2 orang kawan dia, Daniel dan juga Amir, nak pergi bercuti, pergi berehat. So diorang plan lah bermacam-macam aktiviti, bermacam-macam yalah benda yang diorang plan nak pergi. Lepas berbincang tu, Syafiq bagi tahu dia dengan 2 orang kawan dia ni dah sepakat, rasa macam nak lepak dekat homestay je, kita relate-relate kat situ je lah dalam 2-3 hari. Diorang ternampak ada satu iklan ni dekat website kondo ni, dibuka untuk homestay lah, maksudnya dibuat homestay untuk mereka-mereka berminat. Memang diorang nak sangat guys, sebab kata Syafiq dia dengan kawan dia Daniel Amin ni bersetuju lah bila nampak gambar tu. Satu cantik, kedua menghadap laut, ketiga murah guys. Diorang bertiga pun kira lock lah tempat tu untuk diorang menginap. Bila mereka bertiga sampai dekat situ, tak ada apa-apa yang mencurigakan atau tak ada apa-apa yang pelik. Dan bila diorang sampai tu, diorang tengok keadaan kat situ macam best lah. Bila diorang naik lift nak ke tingkat, nak ke unit rumah yang diorang pilih ni pun okey, lift pun tak rosak. Bila dah sampai dekat tingkat tu, sepanjang laluan diorang nak pergi dekat unit rumah diorang yang diorang dah lock ni, bersih, nyaman. Bila diorang bertiga dah sampai dekat depan pintu rumah unit ni, nak masuk rumah, Syafiq buka je pintu guys sikit. Kawan dia Daniel ni terus menegur. Dia cakap, apa benda ni? Busuknya bau. Dan Syafiq pun cakap lah, agaknya rumah ni lama orang tak masuk duduk kot. Diorang pun masuk. Diorang tengok perabot-perabot dalam rumah tu, nampak macam baru. Sebab okey tau guys, nampak bersih, nampak elok. Kawan dia yang Amin ni pun bersuara juga, okey lah ni, semuanya nampak baru, nampak elok, tak ada apa-apa. Bau macam ni biasa lah Daniel, bau rumah kan, rumah lama yang tak ada orang masuk, biasa lah tu. Diorang pun tutup pintu, buka lampu, pergi tengoklah bilik-bilik yang ada dekat situ, dapur, bilik air, biasa nak menginap kat situ kan. Jadi diorang tengoklah sekeliling dalam rumah tu. Tapi kata Syafiq, ada benda yang sedikit pelik. Dekat belakang pintu dalam rumah tu ada 6 pasang slipper guys. Bila diorang nampak ada slipper kat situ, kawan diorang Daniel ni macam cakap lah dengan diorang, ni ada slipper ni, slipper siapa ni? Owner masih duduk kat sini lagi ke? Mula-mula agak sedikit risau. Lepas tu Syafiq cakap dengan Daniel dengan Amin ni, tak ada lah, rumah ni memang kosong, memang owner buat untuk orang duduk menginap lah macam kita ni lah. Kau tengok ni, dia tunjuk lah apa slip tempahan tu dekat kawan-kawan dia ni. Kau nampak ni Nampak?
Tak ada sesiapa. Memang owner tak ada terlibat pun duduk kat sini. Syafiq ni dia angkat 6 pasang slipper yang ada tu, simpan dekat dalam rak kasut. Diorang beranggapan masa tu mungkin ini milik orang lama kot yang duduk dekat sini. Keadaan memang tak ada apa-apa, tenang, tak ada masalah. Diorang pun relax. Masa pun berjalan. Sampailah masuk waktu malam, diorang pun tak keluar daripada rumah. Diorang masak-masak, lepas tu makan. Lepas tu diorang duduk santai-santai kat ruang tamu. Dan pada pukul 11.42 malam, diorang ni tengah berborak, ketawa-ketawa. Tiba-tiba Daniel terus bersuara, diam. Weh, korang dengar tak bunyi apa tu? Si Syafiq dengan Amin pun dengar. Bunyi apa? Dan Daniel pun cakap lah, tu bunyi air lah dekat bilik air tu. Siapa yang pergi masuk bilik air tadi ni, tak tutup air? Si Syafiq dengan Amin pun geleng, mana ada, kita orang tak masuk bilik air. Daniel ni pun bangun, pergilah kat bilik air, buka pintu bilik. Memang pipe sinki bilik air tu terbuka, air mengalir. Dia pun tutup. Lepas tu keluar daripada bilik air tu, dia pun bagi tahulah dekat diorang ni, aduh tu rosak lah kot pipe sinki tu, air mengalir lah, tapi aku dah tutup dah. Dia mengomel sikit sambil berdiri tu. Lepas tu dekat depan dia ni ada meja, diorang ada minum air apa semua kan. Syafiq pun dia ambil air, dia nak minum. Masa dia minum ni guys, dia buat macam gini. Dekat depan diorang ni ada cermin tau. Cermin tu memang boleh nampak pantulan pintu utama rumah, dapur semualah. Waktu dia lepas minum air tu, letak je tu, dia terpandang kat cermin tu, dia terus nampak ada 2 sosok berdiri dekat pintu tu. Lepas dia terpandang tu, dia tu macam ni. Weh. Lepas tu dia macam tengok. Bila dia tengok balik dekat cermin, tak ada sesiapa. Si Syafiq dengan Amir pun tegur, kau apa hal kau ni? Si Daniel cakap tak, aku tadi ternampak ada 2 orang dekat cermin ni tadi. Lepas tu bila aku tengok balik, tak ada dah. Si Syafiq dengan Amin dia pun cakap kau jangan main-main lah, jangan buat perangai, jangan nak prank-prank, sudah lah tu. Daniel ni pun dia duduk. Lepas tu dia bercakap dengan nada yang berbisik dekat Syafiq dengan Amin ni. Dia cakap, tak, aku tak prank, betul ni. Tapi dia diorang ni macam tak percaya jugalah. Diorang rasa si Daniel ni cuba sengaja nak takut-takutkan, sebab dia memang ada satu perangai yang memang suka bergurau-gurau macam tu. Jadi tak lama kemudian diorang pun abaikan lah. Tak apalah kan, lantaklah abaikan, jangan fikir-fikir apa semua. Dalam pukul berapa tu diorang nak masuk tidur. Si Syafiq dengan si Daniel ni, diorang tidur kat bilik. Si Amir tidur kat ruang tamu. Pada pukul 2.05 pagi, Amir ni terjaga. Sebab dia macam ada terdengar seseorang buka pintu balkoni. Sebabnya memang kalau buka pintu tu memang ada dengar bunyi lah. Jadi dia tersedar lah, sebab ada seseorang yang buka balkoni tu depan dia je guys. Waktu dia terjaga tu, dia pun duduk kat sofa tu dalam keadaan mamai tu. Tapi dia pandang dekat balkoni tu, dia tengok. Dia macam tegur lah, weh, siapa tu? Weh, apa kau buat kat situ? Dan dia pun tanya lagi, weh, siapa tu? Weh, ni Syafiq ke Daniel ni? Weh, buat apa ni kau pagi-pagi ni? Sampai gonyok-gonyok mata. Sama-sama sebab dia baru bangun daripada tidur terjaga. Disebabkan dia nak tahu tu siapa. Dia berdiri, dia jalan 2-3 langkah, dia tengok dekat-dekat, tengok betul-betul bukan Daniel, bukan Syafiq lah, tapi diri dia sendiri guys yang dia nampak tu, yang berdiri kat balkoni tu. Rambut, baju tu semua sama. Terus terbeliak mata si Amir masa ni, sebab dia macam tak percaya apa yang dia nampak ni betul ke tak ni. Dan apa yang dia nampak, sosok yang menyerupai dia ni senyum dekat dia. Lepas tu terkejun ke bawah. Dan si Amir ni ada macam menjerit jugalah, minta tolong dekat kawan dia ni. Lepas tu tak lama kemudian macam mana dia pengsan. Tak tahulah apa yang berlaku. Keesokannya tu, si Syafiq dengan Daniel bangun dari tidur, nampak dia dah terbaring dekat lantai. Kejutkanlah si Amir ni. Diorang kejutkanlah. Meh, bangun. Kau apa benda tidur kat lantai? Kursi dia kau tidur kat lantai juga. Si Amir pun bangun dalam keadaan yang macam mamai dan takut pun ada, sebab yelah apa yang dia nampak tu kan. Tu duduk, dia tak ambil masa yang lama, dia tu cerita dekat si Syafiq dengan Daniel ni, weh, korang malam tadi tidur tak dengar apa-apa ke? Dengar apa? Kata si Syafiq. Aku menjerit, weh, panggil korang, minta tolong. Lepas tu aku tak sedar apa yang berlaku. Tu yang aku terbaring kat lantai ni. Si Daniel pun cakap, asal kau nak jerit kenapa? Tak ada, dalam pukul 2 pagi macam tu, aku terjaga sebab macam ada orang buka sliding door ni, pergi kat balkoni. Aku ingat salah seorang korang lah.
Aku tanya 2-3 kali tak nyaut. Lepas tu aku berdiri, aku tengok betul-betul diri aku sendiri, si Syafiq dengan si Daniel ni macam, gini pula kau ni, kenapa ni kau buat cerita apa ni, sengaja nak tegur kita orang ke apa? Tapi si Daniel, bila dia dengar apa yang si Amir cerita macam ni, dia macam 50-50 tau. Dia ada rasa macam percaya juga sikit, sebab dia dah nampak dah pantulan dekat cermin tu, tapi Syafiq tak nampak apa-apa lagi. Jadi Syafiq rasa sengaja je lah ni kan, nak buat cerita ke, nak gurau-gurau ke. Tak lama kemudian tu, bila diorang pun malah nak bincangkan isu ni banyak-banyak, nak bincangkan isu ni lama-lama kan, nanti kan jadi keadaan jadi tak best lah kan, sebab diorang dah tak nak bercuti. Tak apalah, walaupun Daniel dah nampak macam tu, Amir dah nampak macam tu, tapi Syafiq dah cakap macam tu, diorang pun macam akur lah, tak apalah kan, nak buat macam mana. Syafiq ada pergi dekat area pintu. Tak lama kemudian lepas diorang berborak tu, Syafiq dia nak pergi ke dapur guys, dan dia terpandang dekat pintu ada slipper yang 6 pasang tu. Padahal slipper tu dia dah masukkan dalam rak, tapi berada kat situ. Amir pun tu cakap dengan Syafiq, aku rasa kita kena check out hari ni lah. Aku rasa macam ada benda yang tak kena ni. Si Daniel pun terus setuju lah. Betul kata si Amir ni, kita check out lah. Dan Syafiq pun dia rasa macam, aduh korang ni macam-macam lah, kita dah bayar tempat ni, rumah duduk 3 hari, nak check out pula. Aduh, sekejap korang tengok ni tempahan ni, kalau korang tak percaya. Masa dia buka aplikasi tu yang dia buat tempahan rumah ni, Syafiq pucat guys, terkejut. Daniel dengan Amir nampak muka dia lain dah lepas buka aplikasi tu, dan dia orang pun tegur lah, Syafiq kenapa kau, apa yang tak kena pula? Syafiq bagi tahu diorang dalam keadaan yang takut-takut jugalah. Nada dia tu, dia bagi tahu dekat si Daniel dengan Amir, tak ada weh, aku tak tahulah aku salah tengok ke apa, tapi ini baru aku perasan yang rumah yang kita duduk ni 2 tahun tak berpenghuni. Dan apa yang dia bagi tahu juga dalam sistem ni, unit rumah yang kita duduk ni 2 tahun ni memang tak aktif. Maksudnya guys, unit rumah yang diorang duduk ni ditutup, tapi waktu Syafiq nak buat untuk tempahan rumah ni, dia tak perasan pun ada tertulis tutup ke apa ke. Tapi masa tu memang nampak, dia tunjuk lagi skrin tu, slip tempahan tu dekat Daniel dengan Amir. Terkejut diorang. Masa tu juga guys, keadaan bertukar jadi sunyi, sepi, amat sepi. Masing-masing dah naik duduk rumah. Dan dekat dapur tu guys, tak semena-mena dengar ada bunyi macam orang berjalan, macam ada orang tengah sibuk-sibuk dekat dapur tau. Yang membuatkan diorang terkejut, dekat dapur tu ada rak-rak. Rak tu dibuka sendiri, tap. Lepas tu kursi bergerak. Diorang bertiga ni tu berlari keluar daripada rumah tu, tinggal barang, tinggal apa semua. Tapi bukanlah berlari balik ke apa, diorang pergi mana tempat dulu, relaxkan dulu, sekejap lagi diorang datang balik untuk pick up barang dan keluar daripada rumah tu. Tak silapnya kata Syafiq, nak dekat petang macam tu, diorang balik ke rumah tu, dan diorang nak masuk dalam keadaan berhati-hati. Masing-masing masa tu cepat-cepat packing barang apa semua kan, tak ada nak kemar-kemar apa semua, terus keluar lah daripada rumah tu guys. Kata Syafiq lah, dia rasa ingin tahu juga pasal unit rumah ni, apa sejarahnya, kenapa jadi macam ni, ke sebab 2 tahun tak berpenghuni rumah ni jadi ada benda macam tu. Dia ada dengar lah, dapat info daripada mana entah, dia tak ingat. Katanya pernah ada 6 orang duduk sewa kat rumah tu. Tak tahu apa kejadian yang berlaku, misteri apa benda yang jadi, tapi 5 orang je yang ada, lagi seorang tu dia hilang macam tu je. Tak tahulah info tu sahih ke tak sahih kata Syafiq, tapi dia dengar-dengar macam tu lah. Itulah perkongsian kesesaran dalam video kali ni. Memang Syafiq kata ini adalah real story, kisah benar. Dan dia kata kalau dia tahu nak jadi macam tu, dia record lah video apa yang jadi. Tapi tak sangka nak jadi macam tu. Tapi mujur lah, waktu seharian diorang duduk kat rumah tu tak diganggu dengan gangguan yang dahsyat, macam salah seorang kena rasuk ke, histeria ke apa ke. Cumanya nasib Daniel dengan Amir lah yang kurang baik sikit, pasal diorang ada ternampak benda tu. Syafiq tak nampak lagi, cuma dengan benda yang dekat dapur tu je lah. Itu pun mereka bertiga. So guys, terima kasih banyak-banyak guys sebab sudi untuk menonton. Kalau korang nak nilai kan, nak komen apa-apa pasal kisah ni, korang boleh komen dekat ruang komen di bawah. Dan terima kasih banyak-banyak sebab sudi menonton dan mendengarkan kisah ni sampai habis. Aku minta maaf banyak-banyak guys sekiranya sepanjang penceritaan ada gangguan bunyi-bunyi bising di sekeliling, ada kesalahan, kesilapan, atau ada kata-kata aku yang membuatkan korang tak selesa. Aku mohon maaf guys di atas segala kesalahan dan kelemahan tu. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi, dan aku harap korang semua yang menonton
tolong yang mana lagi belum subscribe, boleh support, bantu subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification. Aku mohon kepada korang guys untuk stay tune support Faiz Cerita. Stay tune guys untuk next video, InsyaAllah. Meremang sampai pagi. Assalamualaikum.